Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya amat berhormat Datuk Seri Presiden, Timbalan dan Naib-Naib Presiden, Yang Amat Berhormat Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Pahang, serta kepimpinan UMNO dan rakan-rakan para perwakilan. Saya Syed Ibrahim bin Syed Ahmad daripada cawangan UMNO Kuala Tekal, UMNO bahagian Kuala Kerau, mewakili Perhubungan UMNO Negeri Pahang. Di awal kalimah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi dengan inayah dan riayahnya. Maka apa yang telah disusun oleh pucuk pimpinan parti, didokongi oleh kita sebagai para perwakilan untuk mengadakan Perhimpunan Agung UMNO, maka pada hari ini, di hari Jumaat yang penuh keberkatan, Allah nyatakan maka sesungguhnya ini adalah nikmat, inayah dan riayah daripada Allah. Tidak ada ungkapan melainkan kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga bersyukur perhimpunan kita pada tahun ini dapat kita laksanakan di hari esoknya. Kita akan mengenang satu peristiwa besar kepada kepimpinan Islam kita yang telah membawa hidayah kepada kita serta membimbing kita kepada jalan syurga, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kebetulan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagaimana untuk kita bertawaduk di dalam kita berhimpun bagi membincangkan satu perkara yang sangat penting, sebagaimana yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti di dalam ucapan dasar beliau kepada Perhimpunan Agung pada pagi tadi, bagaimana untuk kita membawa wadah dan resolusi-resolusi yang sewajarnya ada di dalam kehidupan kita bagi memastikan apabila kita menghadapi PRU yang ke-16 nanti, kita berjaya dan kita dapat melaksanakan sebagai parti yang mampu memayungi negara kita di Malaysia ini. Sidang perwakilan yang dimuliakan, saya ingin menyingkap apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden tentang ukhuwah. Bagaimana nak menyantuni kita supaya bersatu. Ini sebenarnya adalah seruan yang telah dikemukakan sendiri oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad ketika baginda memijak bumi Madinatul Munawwarah. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ungkapan baginda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu bil laili wan nasu niyam. Saranan ini sangat wajar kita fahami bagaimana untuk kita membina bukan saja ukhuwah kita, tetapi kita nak membina pendekatan kita dengan masyarakat di luar sana. Apa yang disarankan oleh Rasulullah? Afsus salam. Lahirkan kata-kata kedamaian. Ini yang sewajarnya lidah kita yang patut wujud di kalangan kita. Biar orang di luar sana jalang lidah mereka, kasar bicara mereka, tidak sopan lantunan teguran mereka, tidak pernah sekali ditutur oleh baginda Rasulullah. Kita dengar tadi khutbah, jazakumullah khairul jazak Datuk Khair Jamal Khair yang membacakan khutbah mengenangkan kembali bagaimana junjungan besar menghadapi tohmahan, kataan, celaan, makian
tetapi diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku sangat segan kepada Engkau ya Allah. Adakah apa yang aku telah lakukan dan telah aku buatkan, telah aku laksanakan ini telah menepati dengan kehendak-Mu ya Allah. Bermuhasabah diri, tidak maki orang bila sesuatu matlamat dan hasrat tak dapat. Tahniah yang amat berhormat Presiden yang telah menyeru rakan-rakan kita untuk kembali. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Serulah mereka itu dengan keampunan dan kemaafan dan ajak orang buat baik. La khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, tidak ada kehebatan, tidak ada kemuliaan melainkan orang najwahum, orang yang menyeru, membisikkan, ajak buat sedekah. Tadi Rasulullah sebut dalam hadisnya at'imut ta'am, bagi orang makan. Kita, ini cara kita. Daripada dulu, almarhum Tun Abdul Razak, dia bagi orang makan. Bukan suap nasi dalam mulut orang. Amanahum min khauf. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Berapa banyak Felda, jasa air tangan Tun Abdul Razak, juga pemimpin parti kita UMNO yang telah memakmurkan dan mengenyangkan perut-perut anak bangsa dengan nilai ilmu, nilai ekonomi dan nilai pendidikan yang begitu hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati beliau di dalam persemadiannya menjadi taman daripada taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, inilah nilainya yang seharusnya kita sambut baik bersama dan kita dokong bersama supaya nilai ukhuwah itu dapat kita bina. Resolusi yang sepatutnya ada di dalam kepimpinan parti kita. Kita sekarang ini, ramai rakan-rakan kata kita didesak oleh orang. Orang burukkan kita dari luar, orang burukkan kita dari atas, orang burukkan kita dari kiri dan kanan, macam-macam tohmah khususnya kepada pucuk pimpinan kita. Adakah dengan keburukan ini melemahkan keyakinan kita di dalam kita membawa wadah perjuangan yang pernah datuk nenek kita dulu menghapuskan segala keburukan, kemunduran, kemiskinan. Hari ini kita mengaku kalah begitu saja. Tidak ada resolusi. Mesti kita kena cari jalan keluar dan kita kena buat bersama. Kita jangan harap orang di luar sana yang tak suka ke kita buat benda yang kita nak buat. Kita yang kena buat. Kita mulakan dengan tangan kita. Jazakallah khairul jazak. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden di atas saranan dan cadangan ini agar kita menaikkan kasih sayang kita dan kebersamaan kita. Dan rugi sangatlah jika ada orang-orang yang menolak, jika ada orang-orang yang tak nak menerima kebaikan, jika ada orang-orang yang tak nak menjadikan ini satu titik pertemuan yang bukan saja dapat menjaga benteng-benteng negara kita, bahkan dapat mencurahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di negara kita ini. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, kita cuba tengok apa sebab kita bukan betul lah sebagaimana rakan yang membawa usul tadi. Kita pun bukan suka sangat kepada orang yang nak menghalalkan babi. Sebab kita tahu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal dah nyata, yang haram dah nyata. Tetapi bagaimana kita nak menangani orang yang macam ini? Adakah dengan kekerasan semata-mata? Kita kembali kepada didikannya Rasulullah. Ingat tak kisah Osman bin Talha? Osman bin Talha ini yang memegang anak kunci pintu Kaabah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah, Rasulullah ingin masuk ke dalam Kaabah. Tetapi Osman bin Talha dengan sombong dan angkuhnya tak nak memberi anak kunci pintu Kaabah kepada Rasulullah dan mengizinkan Rasulullah masuk ke dalam Kaabah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak apa wahai Osman. Hari ini hari engkau, tunggu kita kembali nanti, engkau akan tengok kunci ini akan duduk pada tangan siapa. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, tahun ke-5 dan tahun ke-6, Rasulullah berazam untuk kembali ke bumi Makkah, melaksanakan ibadah umrah. Dan apabila sampai ke bumi Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah baginda Rasulullah, Rasulullah ditahan oleh kafir musyrikin. Apa Rasulullah buat? Sen-sen tangan, tunjukkan kehandalan, tunjukkan ketuanan, tunjukkan kehebatan? Tidak. Bukan itu cara Rasulullah. Bukan itu cara junjungan besar Nabi kita Muhammad. Adakah Rasulullah takut? Adakah Rasulullah tidak mempunyai strategi? Tetapi Rasulullah nyatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Bantukanlah untuk melaksanakan segala strategi kamu dengan berahsia. Fa inna kullazi ni'matin mahsud. Kerana setiap orang yang mempunyai nikmat kebaikan, mesti ada orang dengki di sana. Rasulullah atur strategi. Balik semula ke Madinatul Munawwarah bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim wa arda anhum ajma'in. Tahun berikutnya Rasulullah kembali ke bumi Makkahul Mukarramah. Masuk ke Makkah dengan kejayaan dan kemenangan, melaksanakan ibadat. Dan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, kita nak masuk ke Kaabah. Cari mana yang pemegang kunci Kaabah, yang bernama Osman bin Talha. Dijawab, dia ada di rumah. Pergi Ali, cari kunci. Pergi Ali, engkau pergi cari kunci. Pergi Sayyidina Ali meminta kunci daripada Osman bin Talha. Ternyata Osman bin Talha berada di dalam ketakutan. Dibawa kepada kemuka Rasulullah. Rasulullah ambil anak kunci. Wahai Osman, ingat tak? Sekarang anak kunci ada pada tangan aku. Aku nak masuk sembahyang. Setelah Rasulullah keluar, wahai Osman, ambil anak kunci ini, engkau pegang kembali, dan engkau akan tidak ada siapa yang mengambil anak kunci daripada tangan engkau, melainkan dia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kata-kata itu, hikmah, bijaksana, mau'izatul hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, disadurkan oleh suri tauladan yang dibuat oleh baginda Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka Osman bin Talha menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sekarang menghadapi orang yang nak menghalalkan babi ini kerana kita kekurangan tokoh-tokoh yang mempunyai nilai mau'izatul hasanah. Yang ramai di kalangan kancah masyarakat kita, mereka yang lidahnya lancang, yang menyebabkan orang takut kepada Islam, fobia kepada agama, dan bimbang kepada ajaran yang ditinggalkan oleh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak salah kita bertegas. Hebat sahabat saya, saudara ketua pemuda, kita berikan tepukan kepada beliau. Hebat. Kita nak tokoh macam ni. Tapi kita ingat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang badui, dia masuk ke dalam masjid. Ini semua orang tahu ni, ahli perwakilan boleh cerita. Sebab cerita ni masyhur. Kencing dalam masjid, buang air. Sayyidina Umar Al-Khattab nak ambil pedang dia, nak tebas batang leher. Kata Rasulullah, mah ya Umar. Rasulullah kata, berambi, bukan begitu gayanya. Tidak, Rasulullah tempeleng juga. Hebat juga presiden, dia tidak juga tempeleng. Tetapi cara kombinasi yang seumpama ini memang ada. Kena perlu ada orang macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi kita kena ada juga akhlaknya Rasulullah di dalam menangani isu-isu yang semasa, supaya kita dapat membawa parti kita ini sebagaimana yang dididik oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak berkawan dengan orang kerana kita takut ke dia, tetapi kita berkawan dengan orang kerana inilah didikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak mendekati orang lain yang memusuhi agama kita. Kita nanti akan ditanya, tadi
Datuk Seri Jamal Khair, saya ulang sekali lagi. Benda yang kita buat ni, kerja yang kita buat ni, cukup ke tak cukup? Terima tak terima di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dipenuhkan dengan maki, dipenuhkan dengan cacian, jadi sidang perwakilan. Tidak ada jalan melainkan inilah caranya. Begitu juga, kita bukan tak sayang Datuk Seri Najib. Dia ada pucuk pimpinan kita yang pernah berjasa kepada kita. Tuan Razak, ayahandanya, orang yang begitu hebat. Dulu orang buta huruf. P. Ramlee yang buat cerita Jin mata buta tu, apa namanya dah macam-macam dia Alif Min Tenawar apa semua tu, memang ya betul. Orang tua kita dulu tak reti membaca. Siapa selesaikan masalah reti membaca tak reti membaca ni? Allahyarham Tuan Abdul Razak. Diteruskan usaha ini oleh anak andanya Datuk Seri Najib. Tapi Pahang hari ini dengan suara mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri selaku Presiden parti kita yang telah merafakkan sembah beliau yang hina ke sisi ke bawah duli Seri Paduka Yang Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita yakin kita mempunyai raja jiwanya yang lembut, pemikirannya yang tajam, hatinya yang penyayang. Sudah pasti rayuan hambanya yang tua akan didengari dengan baik. Kita tidak nak menghukum beliau, baginda raja kita, tetapi kita nyatakan doa yang mustajab daripada pemimpin yang baik itu akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum didengar oleh mereka yang di bumi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Itu insya-Allah. Ini suara Pahang. Kita memang sayang pemimpin kita. Jasa beliau. Kalau pergi ke mana ceruk pun di Pahang ini, itulah wirid dan zikirnya. Tuntutan mereka supaya pemimpin mereka diberikan hak pembelaan. Sidang perwakilan yang saya kasihi, kita ini apa sebab boleh jadi berilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda baginda yang mulia, Inna Allah lam yab'asni mu'nitan wala mu'annitan walakinna Allah yab'asani mu'alliman wa mubashiran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak utus saya untuk jadi orang keras kin, kasar bahasanya, kasar akhlaknya, tingkah lakunya, gersam peribadinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus aku adalah sebagai seorang guru dan menyampaikan khabar gembira. Guru adalah manusia yang sangat mulia. Sebab gurulah dia dapat mendidik anak-anak kita. Sebab gurulah kita dapat mengenal dan membaca. Sebab gurulah kita mengenali Quran dan mengenali ilmu agama. Sebab gurulah kita pandai mengira. Sebab gurulah kita pandai berbicara. Sebab gurulah kita tahu apa erti dunia ini. Tetapi hari ini malamnya guru seolah-olah dipandang sepi oleh setengah manusia yang tidak bertanggungjawab. Mereka diambil lebih kurang, tidak diberi penghormatan. Kalau dulu, orang tua dulu, zaman dululah, kita tidak nak bernostalgia. Kita sekarang hidup di zaman moden, millennial, dah apa generasi pun saya tak reti dah nak menyebutnya. Tetapi zaman dulu, kalau namanya guru ni, dia tidak akan makan piring tu duduk atas tapak tangan. Dia sendiri dengan guru-guru itu akan ditatang oleh keluarga anak murid yang dia didik. Itu dulu. Jadi benda ini kita kena beri perhatian juga. Kita amat menyokong seandainya guru ini diberi hak supaya jangan mereka semudah-mudahnya untuk mendidakkan peranan guru di dalam mendidik anak bangsa. Kerana mereka adalah orang yang sangat berjasa. Duduknya pemimpin kita di atas ini adalah hasil daripada ukiran para guru. Adanya kita sebagai perwakilan ini kerana didikan oleh guru-guru kita. Dan bolehnya kita berperanan di kampung halaman kita sedikit sebanyak adalah juga kerana guru kita. Jadi, marilah sama-sama kita bangkit bagaimana untuk memastikan apa yang kita berhimpun pada petang ini, pada hari ini, dan sehinggalah hari besok, bersama dengan wanitanya, pemudanya, puterinya, kita mengiyakan satu kata,
bagi memastikan dengan sikap dan tauladan kita yang bersungguh-sungguh untuk menyantuni orang di luar sana dengan cara yang terbaik. Sebab mereka lah sebenarnya aset kita. Kita cakap tinggi melangit pun, nanti pilihan raya nanti, mereka lah yang akan menentukan. Jadi bagaimana? Apa usaha kita mendekati mereka? Bagaimana kita menjelaskan isu-isu? Adakah kita sendiri tak yakin? Rasulullah hajar kita. Doa supaya kita sendiri kena yakin dengan apa yang kita buat. Jelaskan apa. Tengok macam-macam dengan TVET. Dengan TVET dan juga pelajar tahfiz. Macam kami di Pahang. Kita ceritakan, kita jualkan benda yang amat berhormat Menteri Besar buat untuk rakyat daripada mula lahir sampailah ke liang lihat. Kita bantu rakyat Pahang dengan sebaik-baiknya. Kita cerita, kalau sedekah peribadi kita tak payah cerita korang. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Tapi kalau kerja masyarakat ini adalah amanah, mesti kita kena cerita. Kita kena beritahu. Kita tak ada masalah di Pahang. Kita buat kerja agama. Yang amat berhormat pengurusi perhubungan, nampak aja tu. Senyap tu. Waktu dulu ada pemimpin nak ajak berunding buat kerajaan negeri Pahang, tak berbunyi. Senyap. Yang berbunyi sikit, saya minta izin. Datuk Seri, saya nak nanya. Sebab dia khabar Menteri Besar dia, Esko dia, aduan lantik dia, speaker dia. MB dia kata awak jadi menteri. Dia nak menjadi kami menteri guna gaya, saya pun tak tahulah. Sebab waktu itu kerajaan mana ada lagi. Ya amat berhormat diam je. Ya amat berhormat Datuk Seri, saya nak minta bercakap sikit. Cakaplah. Tak ada. Bukan bagi pihak perhubungan, peribadi. Kalau kita pusing balik guna gaya Ustaz. MB jadi, Datuk Seri Wan Rosidi jadi MB, Tuan jadi menteri. Tak boleh. Tak ada. Mana aci gitu. Tak boleh pula. Jadi maknanya, dia nak jual kita dengan nilai yang $10, orang Temuloh cakap $10 selonggok, murah sangat. Mana boleh. Tapi, walaupun dia menerima tawaran untuk membuat kerajaan perpaduan, tanah di bumi Raut satu demi satu telah beliau usahakan ambil daripada mereka yang cuba menceroboh. Walaupun kita bersama. Dan tahun lepas, Syed Ibrahim, awak bentang RUU ni untuk kita memperkasakan mahkamah syariah. Kita bentang sehingga hari ini untuk makluman sidang perwakilan, negeri Pahang telah berjaya membentang sebanyak 16 RUU Islam yang menjadi enakmen di dalam Dewan Negeri. Tanpa ada, bukan nak berbangga dengan Pahang. Bukan nak membesarkan Pahang. Pahang adalah seadanya. Tetapi kita bercakap, kita perlu cerita kepada orang di luar sana. Supaya dia yakin kita adalah UMNO yang menjunjung agama Islam sebenarnya. Jadi ini yang kita nak buat. Ini yang sepatutnya kita laksanakan. Saya bagi pihak perhubungan UMNO Negeri Pahang, mewakili rakan-rakan perwakilan dan juga pengurusi perhubungan. Yang berhormat, Yang Hormat Datuk Seri Tan Sri Speaker, Tuan Sri Pengurusi Tetap, Yang Amat Berhormat Presiden dan ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO mohon menyokong usul ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair.